Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini saya nak berkongsi cara saya buat kuih Tok Haji Sarban ataupun kuih pulut sekaya. Ni dia kuihnya. Yang dipanggil kuih Tok Haji Sarban ataupun pulut sekaya. Kuih ni tak ada masuk satu sudu tepung pun tak ada masuk ya. Dia betul-betul telur atas dia ni, telur dengan gula. Jom saksikan cara saya buat kuih pulut sekaya ataupun pulut Tok Haji Sarban. Okey, sekarang kita masak air gula. Kita masukkan air setengah cawan, gula pasir setengah cawan, nisir 3 keping, bunga cengkeh dan daun pandan. Ni kita masak sampai gula kita hancur. Okey, gula kita dah pun masak dan kita biarkan sehingga dia sejuk. Okey, sekarang kita buat bahagian bawah ya. Ini beras pulut yang telah kita rendam selama 2 jam sebanyak 2 kopi. Saya menggunakan santan segar sebanyak setengah cawan. Okey, kita tambahkan air sikit. Masukkan garam. Okey, kita masukkan air. Santan ni ngam-ngam permukaan beras pulut ya. Ni daun pandan. Ni untuk kita menaikkan aroma pulut kita dengan daun pandan. Okey, kita kukus selama 30 minit. Okey, sekarang kita tengok pulut kita selepas 15 minit dia dah kembang macam ni. Ni kita kacau-kacau bagi dia sekata. Sekarang kita kukus semula lagi 15 minit. Sekarang kita tapis air gula kita ni. Kita tak mau daun pandan, bunga cengkeh kita tak mau. Kita nak aroma dia sahaja. Okey, ni kita ada 11 biji telur grade A ya. Nampak ni? Kita pukul telur ayam ni. Kita hanya pukul bagi dia sebati sahaja. Okey, macam tu nampak. Dah tak ada yang putih, yang kuning pun selari rata je. Ni air gula kita tuang perlahan-lahan ya, sambil kita kepuk-kepukkan macam ni. Pastikan air gula kita sejuk. Kita tak mau panas, nanti tak pasal-pasal telur ayam ni dia beku. Masukkan sedikit garam. Okey, jom kita tengok pulut kita dah pun masak. Sekarang pulut ni kita pindahkan ke dalam loyang. Loyang saya ni saiz 9 inci ya. Ini daun pandan tadi ni kita keluarkan. Okey, kita rata-ratakan macam ni. Kita tekan kemas-kemas ya. Kita masukkan adunan telur tadi. Okey, kita tapis. Okey, dah siap. Ni kita kukus selama 25 minit ya. Tu dia. Ni bukan tak jadi ya, bukan tak cantik. Tok Haji Sarban memang berkedut macam ni muka dia. Tu dia. Kita tunggu sejuk baru boleh kita keluarkan daripada loyang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kuih kita dah siap. Apalagi jom kita makan. Macam mana rasa pulut Tok Haji Sarban kita ni? Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dekat tekak saya ni memang kenalah ya. Ada rasa cengkeh dan daun pandan. Memang tak ada rasa hanya telur tu, tak ada. Tapi kalau nak rasa juga silakan mencuba resepi yang saya berikan ni. Okey, selamat mencuba.